Alhamdulillah. Dia hujan-hujan. Panas hari 2 ni, ayam makan tak lalu. Ya. Buah dedak pun tak habis dia nak makan. Ada yang sekok tu dia tak mau makan dedak langsung, dia nak jagung ya. Dia sanggup bunuh diri. Ampun. Jenuh. Duduk itu. Makan. Kenyang lah. Ni makan okey. Makanan bubur pun dah lebih. Sajan ada. Dia biasa gitu nak gandum jagung. Gitu. Hujan sikit alhamdulillah hari ni. Pokok. Boleh sibak pokok sikit kan. Sihat. Tu dia je noh. Kemas pula esok dia tarik habis bawa turun tempat telok dia. Apa ni? Okey. Dah. Dia tidur lah. Malas nak ni lah. Esok nak balik. Dia redup nak hujan ni. Sejuk. Kita bawa pergi majlis hari ni. Ada majlis formal ni. Anugerah punya ni. So dah habis tu balik tu. Terus lari main farm balik lah. Settle urusan farm dulu. Okey. Ada yang nak apa BPR ni ada 3 jantan, satu jantan 3 betina. Yang satu ni jantan besar. Nilai saset dalam duda pada ni. Dia main dah kena. Dia dalam biar sikit ni. Buang pisang-pisang tu esok ni. Mudah-mudahan makan cukup. Gadu ni sihat-sihat pun risau lah. Takut naik-naik tiba-tiba nanti kan. Tapi ni alhamdulillah tu mudah-mudahan insyaAllah. Alhamdulillah.